Bayangkanlah kalau kau guna spotlight biasa tu kau dah habis RM50 untuk sebulan. Yang ni kau beli ni bertahun-tahun kau boleh pakai, dah jimat beribu-ribu elektrik. Dah tak payah pakai bel elektrik, dah tak payah pakai bateri. Pakcik-pakcik, makcik-makcik yang nak jimatkan bel elektrik dekat rumah tu, gunalah lampu solar ni. Lampu solar ni ada waranti lagi guys. Dan boleh bertahan sehingga 12 jam sekali cas. Yang penting panel solar ni kau letakkan dekat tempat panas seperti atas bumbung ataupun bawah pun tak ada masalah. Yang penting kena cahaya matahari. Kuat, memang sangat terang lah. Dia bagi sekali dengan remote. Jadi kau boleh adjust lah berapa kecerahan yang korang nak guys. Lepas ni bel elektrik rumah korang pun dah jimat guys. Bayangkanlah kalau kau guna spotlight biasa tu kau dah habis RM50 untuk sebulan. Ni kau beli ni bertahun-tahun kau boleh pakai, dah jimat beribu-ribu elektrik. Dah tak payah pakai bel elektrik. Dia akan automatic on sewaktu malam dan off sewaktu siang guys.